Aku dah lama tunggu game ni. Okay, testing. Okay. Takut dia suara tak kuat macam itu kan. Ini gambar lain pula. Kalau memang Sony punya apa tu, memang lambang Sony tu dia akan berubah Oh, ini adjust ni jap. Aku akan prefer terang sikit lah, nampak mati atau nak macam ni. Gelap lagi, nampak mulut je. Kita akan terang sikit sebab aku ni tak nampak sangat. Jadi kita akan nombor 2 paling terang lah. Haha. Ui, masuk-masuk dah terbakar. Medium, hard, let hull, custom. Ui, boleh custom. Ha. Hero bonus part. Ui, boleh custom. Okay, let's see. Easy. Okay lah, kita tak nak main custom. Kita tak apa, nanti next time mungkin main custom. Kita main medium je dulu. Follow the story. Standard, expect. Standard, subtitle, samurai. Apa ni? Samurai cinema. Wow. Kurosawa modern. Wow. Aku rasa okay, jap. Aku tak ingat kalau Ghost of Tsushima hari tu yang dulu tu ada ni, tapi tak, yang dia ni ada tapi dia tak ada yang stand, tak ada ini custom, tak ada. Standard, subtitle. Okay, kita perlu tu Samurai Cinema. Aku ambil subtitle lah. Dialog with English. Okay, senang. Ui, masuk-masuk terbakar weh. Apa cerita dia ni? Siapa ni? Sudah. Okay. Weh, ramai weh. What are we going to do with this one, Saito? Make an example. Jangan. Ui. Apa ni? Satu lawan ramai ni. I'm sorry. Huh? You came to this, little wolf. Little sudah. Tak. Dia tak cucuk dekat jantung. Aku pasal benda dia tak cucuk dekat jantung. Keluarga dia ke? Bapak ah. Ini lagi tragis daripada Before she died, my mother told me stories of Onryo, ruthless spirits who wander the land, seeking vengeance. The night my family was massacred, I became such a spirit. Fleeing to the south, I was alone, hungry, and terrified. I found strength in the bruises on my skin, in the memory of a burning tree. But it was in war that I learned to kill. I bloodied my father's blade with nameless enemies, picturing the outlaws who murdered my family. After 16 years, I've come home to the wilds of Ezo. I will avenge my family
then I will join them in death. Every member of the Yote Six will suffer. Starting with the snake. Yote ni apa ah? Yote 6 macam 6 jahanam je juga. Oh, ini dah 16 tahun depan. Macam ni. Boleh tulis ah. Gempak. Tu apa ni? Kita tulis Jepun siap. Ui. The snake. The snake. Ular. Ni? The Oni. Oh ini. Oh macam apa cakap cerita 6 jahanam lah dia buat cerita ni. Tapi ini dia pakai tulisan. Kalau 6 jahanam tu dia ada gambar orang tu. Oh jap. Snake, ular. Oni. Kat sini. Oh, musang. Ini. Wih. Ui. Ni aku tekat pakai garis je tau. Oh, memang laju lah. The spider. Laba-laba. The dragon. Naga. Lord Saitun dia macam ahli keluarga dia tau. Sebab dia kata, sebab dia minta maaf kan. Oh itu nama-nama dia. Oh maknanya jangan cerita dia seakan-akan macam cerita 6 jahanam lah. Dia kita mencari orang yang bunuh keluarga kita. You're still with me? Buddha apa? Orang siapa? Weh. Ui, awal-awal kita dapat serigala weh. Awal-awal kita dapat serigala guys. Awal-awal dapat serigala weh. Tak payah cari. Aku ingatkan macam dalam story ni kita dapat. Oh ni maknanya semua dah lengkap kan. Cari je lah 6 jahanam ni. Dia punya vibe yang lain lah. Tak, dia macam vibe dia lain tau. Dia bukan lagi vibe yang macam dijajah. Please don't get involved. Oh, ni lebih kepada vibe yang agak mekanisme ni sama tak? Hey, get his legs. Apa jatuh ni? Mabuk ni. Easy. Easy boy. It's all right. They're sorry. Aren't you? Ni belagak ni.
Ini watak-watak yang mati dulu ni. Ini kalau ikut cerita 6 Jahanam tu, ini watak-watak kedai makan tau. Wah, hajar ni. Bring her to the boss. He likes it rough around the edges. Kenapa ni? What the? She killed him. You are going to regret that. Libas. Dua libas. Tercabut. Aduh. Weh, kita boleh baling pedang tu weh. Snakes in there. He Weh, should be kita boleh drunk baling by now. pedang tu weh. Kumpak tu. Jap. Mana bos kau? Panggil datang kemari. And keeping the show out of his Saito. Dia buat apa ni? Snake. Well, are you going to give me a line? Dia bakar rumah orang tu weh. Dia bakar rumah orang tu. Inilah dia. Macam lawan. Okay, L. Oh, okay ni, okay. Kita ambil sini sebab jarak jauh. Hold back. Bitch, kill her. Okay. Kau ingat apa ya? Kita belajar cukup dah kat Ghost of Tsushima 1 tu. Make ting. Aku dah lempar pedang tu. Gempak siap. Gempak weh, dia baling pedang tu. Memang gempak. Who are you? Ni dialog betul boleh pakai ni P.W. cerita tu. Dah cerita 6 Jahanam tu. You live, little wolf. I thought we killed your whole family, but here you are, the swordsmith's daughter. My name is Atsu. Atsu. Macam ni Dragon Master ni. Dia tengah mabuk ni. Didn't want to fight me when I am sober. Tak Ya, sini gila. Mati ku ni. Oh, tu heavy attack jap. Okey, sekarang. Alah, miss. Okay, kita last round. Aku tak tahu boleh heavy Didn't attack. want to fight me when I am sober. Lepas diam lah kau. Sober.
Masuk. Tangking master. Ambil. Alah. Back to the grave, where you belong. Hajar mat, dia suruh kita balik ke dalam kubur. Bapak mau hajar sini. Didn't want to fight me Kau tunggu. when I am sober. So tak habis sober. Mati kau. Pecah blok kau. Did you dream of this? Bodoh. Kau ni. Sekejap. You don't scare me! Oi, apa ni? Kita blok je ke? Cepat mati. Alamak, lambat aku ni mati. You waited too long to come home. Kita pasir ni. Ha? Ini tepat pada masa weh sekali kita sampai. Ni dekat pasir. Enggak ni. Lawan tuntut lah time main tu. Apa kau? Mati. Sikit lagi. Dua ni. Mati pun. Oh, pecah blok ni. Aku tak betul tu. Mabuk. You should have stayed. Ui. No! Sekejap. Apa dia tekan apa ni? Wadidaw. Mati kau. Buat juga PS5 punya ni bertembus dengan bunyi weh. Ni aku off mikrofon. Apa ni? Sekejap kan? Oh, swipe up. Aku dengar bunyi weh, bunyi angin. Weh, dia punya apa tu sama macam Ghost of Tsushima. Dia punya cara dia bangun balik tu. She died.
Pakai. Ni pakai pedang dia tanda. Dia tanda pakai pedang Mat, dengan darah orang tu. Takut orang. Pak tu. Serius tu. A ghost. Wih, Pak wih. Opening. Opening ni lagi empat. Bukan lagi empat lagi empat weh daripada. Cantik ni. Bulan ni bukan ni. Ni. Puji mat. Ghost of Yotei. I've been gone so long. Any ideas, boy? Where do we find the rest of the Yotei 6? Apa nama ni? Wih, ada teleskop. Kejap, saya dah pakai dia ni. Okay. Tu. I grew up under that tree. Feels like a lifetime since I left. Ada teleskop. Tu. The old inn. Someone there may know where I can find Saito's dogs. Okay. Sekejap. Wih. Mana lagi ni? Oh ni. Mount Yotei. Last I heard, that old dual katana master is still hiding out there. Ui, besar tempat dia weh. Besar weh. Okeylah, mari kita mulakan perjalanan. Apa ni? Angin. Storyline. I have to go home. Back where all this started. Nampak ah. Okeylah.